Okey, jom kita mulakan. Hari ni kita nak kupas satu topik yang terus terang saya cakap sangat-sangat penting. Bukan cuma untuk lulus peperiksaan, tapi untuk kerjaya anda nanti. Kita akan lihat macam mana neraca keadilan undang-undang dan kerja sosial ni sebenarnya dua sisi pada shilling yang sama. Jadi, mari kita mula dengan satu soalan besar. Pernah tak anda terfikir undang-undang ni sekadar satu senarai panjang tentang apa yang boleh dan tak boleh dibuat? Atau adakah dia sebenarnya rangka, tulang belakang yang membentuk cara kita hidup, cara kita berinteraksi dan yang paling penting untuk kita semua, cara kita melindungi mereka yang paling memerlukan dalam masyarakat? Baiklah, untuk bahagian pertama ni, kita akan terus masuk dan lihat betapa rapatnya, betapa berseliriknya hubungan antara dua bidang yang pada luarannya nampak macam sangat berbeza. Cuba tengok rajah Venn ni. Ia bukan sekadar tunjuk ada sedikit pertindihan, tak. Ia menunjukkan satu hubungan yang saling memerlukan, satu hubungan simbiosis. Falsafah kerja sosial, terasnya adalah tentang kemanusiaan, kebajikan dan keadilan sosial. Manakala undang-undang pula, ia adalah alat, ia adalah struktur, ia adalah kuasa yang kita guna untuk jadikan semua aspirasi murni itu satu kenyataan. Satu tanpa yang lain memang takkan lengkap. Okey, sebelum kita kupas lebih dalam, sangat penting untuk kita semua berada di landasan yang sama. Jadi, jom kita jelaskan dulu perkara paling asas. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut perkataan undang-undang? Definisi pertama ni sangat praktikal, sangat down to earth. Cuba bayangkan hari anda sebagai seorang pelajar universiti, dari undang-undang trafik, masa anda ke kelas, kontrak sewa rumah anda, hinggalah akta universiti dan college universiti. Hampir setiap benda yang kita buat sebenarnya dibimbing oleh peraturan-peraturan ni. Selalunya berlaku di belakang tabir tanpa kita sedar pun. Definisi kedua ni pula, ia lihat dari perspektif yang lebih luas, lebih makro. Undang-undang ni bukan sesuatu yang statik macam batu. Anggap ia macam satu sistem yang hidup. Ia sentiasa menerima input daripada masyarakat, macam perubahan nilai, teknologi baru, keperluan ekonomi, dan ia menghasilkan output sama ada dalam bentuk akta baru atau keputusan mahkamah yang kemudiannya memberi kesan semula kepada masyarakat kita. Ia satu kitaran yang berterusan. Ilustrasi ni, ia merumuskan tujuan undang-undang dengan sangat cantik. Fikirkannya macam 3 tiang seri yang menyokong rumah masyarakat kita. Tiang pertama, melindungi hak anda sebagai seorang individu. Tiang kedua, menjaga keharmonian kita semua sebagai satu komuniti. Dan tiang ketiga, ia menyediakan satu platform yang adil dan saksama untuk kita selesaikan sebarang konflik. Kalau salah satu tiang ni goyah, seluruh struktur sosial kita boleh terjejas. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian paling utama dalam perbincangan kita. Di sinilah kita akan bedah siasat bagaimana undang-undang berfungsi dalam masyarakat. Kita akan pecahkannya kepada 4 fungsi teras. Kalau anda boleh faham keempat-empat fungsi ni, anda akan faham enjin di sebalik sistem perundangan. Inilah dia 4 fungsi utama kita, pengekalan bentuk, integrasi, kawalan sosial dan penetapan matlamat. 4 perkara ni adalah lensa yang akan kita gunakan untuk analisis peranan undang-undang. Jom kita lihat satu persatu. Fungsi yang pertama, pattern maintenance atau pengekalan bentuk. Ya, bunyinya mungkin agak akademik sikit kan? Tapi sebenarnya idenya mudah saja. Ia adalah tentang bagaimana undang-undang mengekalkan dan melindungi nilai-nilai teras dan struktur asas dalam sesebuah masyarakat. Ia macam DNA masyarakat kita. Jadi, macam mana ia buat kerja ni? Pertama, melalui proses sosialisasi. Undang-undang secara tak langsung mengajar kita apa yang betul dan salah mengikut norma masyarakat. Dan kedua, ia memastikan adanya kesinambungan moral. Konsep-konsep universal macam keadilan, tanggungjawab, hak asasi, semua ni diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya melalui kerangka perundangan. Fungsi kedua kita ialah integrasi. Okey, kalau fungsi pertama tadi lebih kepada mengekalkan kestabilan, fungsi kedua ni pula adalah tentang bagaimana undang-undang menguruskan perbezaan dan menyatu padukan kita sebagai satu masyarakat. Anda boleh bayangkan undang-undang ni macam gam sosial. Dalam masyarakat kita yang majmuk, akan sentiasa ada perbezaan pendapat dan konflik. Itu normal. Jadi, undang-undang menyediakan platform macam mahkamah, timbang tara, mediasi untuk kita selesaikan konflik ini secara aman dan adil. Malah, ia juga bertindak proaktif untuk kurangkan punca-punca ketegangan sebelum ia sempat meletus.
Seterusnya, fungsi ketiga, dan ini mungkin yang paling kita semua biasa dengar, kawalan sosial. Senang cerita, ini adalah tentang bagaimana undang-undang mengatur tingkah laku manusia untuk pastikan wujudnya ketenteraman dan keharmonian dalam masyarakat. Tapi poin penting kat sini, ia bukan semata-mata tentang hukuman. Ya, undang-undang memang menetapkan sempadan dan ada akibat kalau kita langgar sempadan tu. Tapi pada masa yang sama, tujuan utamanya adalah untuk memelihara hak. Dengan mengawal tingkah laku negatif segelintir orang, ia sebenarnya melindungi kebebasan dan keselamatan majoriti masyarakat. Jadi, ia sentiasa tentang mencari keseimbangan antara sekatan dan perlindungan. Dan fungsi kita yang terakhir, goal seeking atau penetapan matlamat. Yang ini adalah fungsi undang-undang yang paling proaktif, paling optimistik dan paling berpandangan ke hadapan. Maksudnya, undang-undang bukan sekadar nak halang perkara buruk dari berlaku. Ia juga wujud untuk bantu perkara baik supaya terjadi. Ia mencipta peluang. Contohnya, Akta Pendidikan yang menjamin hak setiap kanak-kanak untuk belajar atau dasar-dasar kebajikan yang menyediakan jaring keselamatan untuk mereka yang memerlukan. Inilah fungsi undang-undang sebagai alat untuk kemajuan sosial dan pembangunan negara. Baik, kita dah bincangkan keempat-empat fungsi tadi. Pengekalan bentuk, integrasi, kawalan sosial, penetapan matlamat. Sekarang, soalan paling penting. Apa gunanya semua teori ni? Mari kita bawa semua konsep ni kembali ke dunia nyata, kembali kepada bidang anda. Macam mana semua ni relevan untuk anda sebagai seorang pengamal kerja sosial? Tolong lihat slide ni betul-betul. Ini bukan lagi sekadar senarai dalam nota kuliah. Ini adalah senarai klien masa depan anda. Setiap satu baris ni mewakili komuniti, mewakili insan yang hak dan kebajikan mereka sangat bergantung pada pemahaman anda tentang undang-undang. Di sebalik perkataan kanak-kanak ada Akta Kanak-Kanak 2001, di sebalik keluarga ada Akta Keganasan Rumah Tangga, di sebalik OKU ada Akta Orang Kurang Upaya. Teori yang kita bincang tadi kini mempunyai wajah dan cerita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu tugasan untuk difikirkan. Pilih satu kumpulan dari senarai tadi. Cari satu akta atau undang-undang spesifik yang melindungi mereka. Dan kemudian, tanya diri anda soalan ini. Satu hari nanti bila saya berada di lapangan, sebagai seorang pekerja sosial, bagaimana saya akan gunakan alat perundangan ini untuk menjadi suara mereka, untuk memperkasakan mereka dan untuk memperjuangkan keadilan bagi pihak mereka. Kerana percayalah, jawapan anda kepada soalan inilah yang akan menentukan impak sebenar anda dalam kerjaya ini.